Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita bersiaran sekali lagi. Jadi salam siaran, salam sains, dan kita sambutan 50 tahun Fakulti Sains ataupun 5 dekad, dan ini dah masuk episod ketiga Prof Podpad. Tapi hari ini kita ada banyak kejutan-kejutan dia, ya, sebab kita nak lihat balik kesinambungan. Sebelum ni kita panggil mantan dekan. Lepas ni siapa kita nak panggil? Okay. Tak ada orang pula saya nak interview. Sebab hari ni dia berbeza sedikit. Ada masalah sikit. Sebab saya yang kena interview. Untuk tu hari ni kita akan jemput pengacara Prof yang terbilang, gemilang dan cemerlang, bergemerlapan. Panjang sikit ya, supaya dia tak tanya saya soalan yang teruk-teruk sikit. Okey, kita jemput Dr. Nana, Dr. Mazliana untuk mengemudikan Prof kali ini. Sebab Podpad dia sama juga. Okey, silakan Dr. Mazliana. Welcome to the Conti. Hi Prof, thank you. Okay. Hi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof sebab jemput saya, sebab sudi berubah tempat, Okey. memberikan tahta Prof kepada saya. Alright, okay Tahta guys. harus dikongsi. Tahta bukan kekal selamanya. Betul. Alright guys, episod yang lepas kita ada tetamu yang menceritakan perubahan ataupun pengalaman ataupun zaman Fakulti Sains dalam tahun 80-an. Masa tu saya belum lahir lagi Prof. Saya sekolah rendah. Tadika lagi. Allah, okey, alright. Okey, kemudian episod yang kedua kita menceritakan kisah Fakulti Sains dalam era 90-an ke zaman milenium kan? Yep. Alright, so hari ini Prof Bashar adalah tetamu kita yang pertama. So apa rasa jadi tetamu? Dia rasa jadi tetamu ni barulah faham. Ada gementar dia, tapi sebab takut bila kita bercakap, berbicara, kena kontrol percakapan. Sebab tetamu yang akan banyak bercakap, banyak ketawa nanti kan. Yes. Jadi tapi saya juga berterima kasih sebenarnya fakulti sudi menjemput. Siapalah saya melukut di tepi gantang sahaja. Alamak, jangan macam tu. Episod yang lepas Prof bawa paper, tapi saya adalah generasi baru, so saya bawa device. Okey, nampak tu. Okay, so thanks Prof. So kita ada panel kita yang kedua, iaitu dekan kita yang sekarang. Saya jemput Profesor Madya Dr. Nur Azwadi Abdul Aziz untuk masuk ke konti kita. Okey. Abang handsome. Selamat datang Dr. Thank you. Thank you. Terima kasih sebab sudi hadir masuk ke konti kita hari ini. Terima kasih, have a seat. Okay. Alright, okay. So rancangan podcast kita hari ini kita ada dua tetamu istimewa iaitu mantan dekan Fakulti Sains dan juga dekan kita yang sekarang sehingga kini. Alright. So saya dulu zaman saya belajar degree lah, saya ambil pure physics. Saya ingat lagi Prof mengajar saya subjek kimia. Is it kimia organik or non-organik? Dia kimia tak organik. Tak organik. Kimia fizikal dan tak organik. So masa tu dalam tahun 2002, 2003, masa tu berapa tahun dah masuk ke Fakulti Sains? Okey, satu soalan, bentuk badan masih sama? Yes, more or less sama. Dua ni. Yang penting baju 2002, 2003 masih boleh pakai. Itu penting dululah. Okay. Kena tarik nafas. Tapi dia kena tahan jugalah. Okey, sebab pada tahun tu saya memang paling suka mengajar pelajar-pelajar semester 1. Sama ada semester 1 atau semester 2. Yes. Dan sebenarnya bukan setakat Dr. Mazliana saja ataupun Nana saja, malah Dr. Ain Izzati, Ketua Jabatan Baraju juga bukan pelajar saya. Alright, So macam mana saya mengajar dulu? Okey. Fun, dan saya masih ingat lagi Prof share pasal CERN. Prof melawat CERN. Okay. Dan masa saya di peringkat PhD, saya berpeluang melawat CERN. Okey. I think perkongsian pensyarah masa mengajar is very important sebab dia memberi inspirasi kepada pelajar. Okay. Tapi masa tu, Prof terfikir tak akan jadi dekan satu hari nanti? Sampai sekarang pun saya tak percaya saya jadi dekan. Alright, okay. Dia maksud dia masa ketika tu saya pelik sikit lah sebab kita punya minat sebenarnya lebih kepada macam mengajar, minat buat event. Saya memang suka buat event ketika tu. Apa-apa semua memang baru balik 6 bulan pun dah handle big event ketika tu. Sebab bukan setakat dekan tu pun kita tak faham dia punya proses dia. Saya dulu ingat Profesor Madya itu adalah 11 profesor. Sebab tu saya pernah letak nampak tak berjaya ketika tu.
Saya pernah letak dalam saya punya website dulu, kita buat sendiri-sendiri. Nak jadi profesor sebelum umur 40 tahun. Oh, okay. Sebab saya ingat saya nak jadi profesor madya umur 50 tahun. Alright, Nampak okay. tak jahil dia tu? Terbalik. Tapi lepas tu baru faham. Tapi alhamdulillah dapat awal jugalah. Alright. Mencapailah sasaran tu. Mencapai. Jadi nak kata nak jadi dekan, nak jadi apa-apanya, kita tak pernah terfikir. Tapi sekiranya kita diberikan mandat dan kepercayaan dan juga yang paling penting amanah. Jadi kita melaksanakan tanggungjawab tu tersebut dengan ikhlas. Okay. Ikhlas tu ikhlas lah, tapi ada part-partnya tu macam geramnya. Alright, okay. Untuk makluman penonton, dekan kita yang sekarang merupakan alumni. Okey, boleh tak doktor share daripada program mana dan macam mana doktor boleh mula masuk ke Fakulti Sains? Okey, zaman tu ya Pak Ustaz. Zaman ataupun ketika tu sebenarnya saya generasi 80-an di sekolah menengah. SPM tahun 88. Okey. Berapa Syah 89 ni? 2009. Ui. So, saya sebenarnya saya mohon untuk masuk matrikulasi masa tu. Okey. UPM adalah pilihan pertama. Sebab apa? UPM masa matrikulasi dia boleh pakai baju biasa. Alright. Kalau matrikulasi USM contohnya, kena pakai uniform kat sekolah. Dia kena masuk sekolah saya. Dia kena masuk sekolah sains. So saya masa tu saya kata first time pun nak duduk jauh sikit, duduk KL. Saya daripada masa tu duduk di Jitra, Kedah. So teringin nak masuk Speaking sikit. Jitra. Teringin nak masuk di Universiti Lemah Kelang. So saya jadikan UPM sebagai pilihan pertama. Dan alhamdulillah tahun 89 ketika tu you score macam mana pun, matrik masih 2 tahun. Kalau sekarang ni kan dia setahun, yes. Dan juga kalau boleh pilih yang 2 tahun. Tapi ketika tu dia 2 tahun punya program dan zaman ketika tu 89 sampai 91 saya di matrikulasi UPM kita ditempatkan di Kolej 6. So ramailah masa tu satu batch kita, satu kolej. So lebih kurang dalam 500 sampai 600. So satu kolej. Ingat lagi kalau kita cross, because matrikulasi ni kelas dia sama. Kan? Kalau cross tu jalan daripada Kolej 6 nak ke DKA tu, Dewan Kuliah Pusat, Dewan Pusat tu, kita jalan je, adalah senior-senior dekat Kolej Cikgu Rashid tu, woi budak matrik, dah tahu budak matrik because dia satu gerombolan jalan. Kan? So saya ingat lagi ketika tu, masa tu tak ada perkhidmatan bas macam sekarang, Profesor kan. Dan kita kalau nak pergi Kajang ke, masa tu nak pergi KL ke, bergantung pada bas Tongfong biru putih 107 ataupun 133. So bercinta sebenarnya kalau nak pergi ke KL memang bercinta. Macam naik kuda kan? Lepas tu kalau you boleh duduk atas seat tu memang besar rahmat. Tiket masa tu tiket yang kecil tu lah. Tiket yang memanjang tu kan, yang menegak tu kan. So kalau kena pula kita pergi lintas dekat SNMC tu, kena tunggu dah masa kan. Bas tu duduk kat tangga selalunya sebab dia tak frequent. Macam sekarang alhamdulillah saya rasa ramai pelajar kita dah pakai kereta. MRT ya, public transport kita baik sekarang. Tapi zaman tu memang kita kalau pelajar ni ramai, kalau ada kenderaan pun motorbike lah. Nak tanya sikit boleh? Boleh. Silakan. Rambut panjang mana masa tu? Masa tu saya rasa kalau masa tak dibuat, kita sebenarnya masa tu Profesor kan, kita ambil result kena pergi ke fakulti dan ada pengawal kita sekarang polis bantuan lah kan, dia akan tunggu juga dekat fakulti. So mana yang pelajar yang mungkin pakai jeans ke pakai slipper, kena balik. Yes, betul. Balik. So kita pun balik lah masa tu pakai proper. Tapi luckily kita tahu jangan lepas bau kan. Panjanglah juga. Tapi masa tu doktor dekat biology. Ya betul. Selepas 2 tahun matrikulasi saya masuk ke Bachelor Science Biology. Masa tu tak ada dengan pendidikan. So semua biology. Tapi zaman tu macam yang Prof Basha pernah mention dalam siri yang sebelum ni, ramai juga jadi kosmet kita ni ex-teacher. Dia orang nak upgrade kan masa tu daripada ex-diploma nak masuk ke degree untuk dapat kata grade lebih bagus. So kalaulah 15 katalah intake masa tu tak ramai, lebih kurang dalam 30 lebih.
So yang fresh ni mungkin dalam 15 ke 20 orang. Ex-teacher ni yang ramai. So masa tu boleh tengok lah kita blend yang mana yang budak-budak ni dengan cikgu-cikgu lah yang jadi crossman. Tapi saya rasa ketika itu pensyarah peningnya nak buat kelas hari Isnin dengan hari Jumaat susah. Kenapa? Sebab cikgu-cikgu ni nak balik. Oh, Weekend dia nak balik. Okay. So petang Jumaat kadang-kadang kalau ada kelas pun attendance tu boleh tengok lah, boleh lapang sikit dalam kelas kan. Tapi selepas hari Isnin pun kadang-kadang lewat sikit. Kalau kelas pagi tu susah sikit lah. Tapi itulah kenangan. Bila kita orang kata membesar sekali bersama dengan mature student ni, adalah soft skill So kan kita dah yang lama kita lah kat belajar. UPM daripada zaman degree sampailah sekarang Ya, hingga menjadi betul. dekan. Kalau macam Prof Basha, boleh share degree Prof dekat mana? Kemudian apa jawatan Prof sekarang? Degree daripada zaman degree masuk ke fakulti sains, Okay. dapat jadi dekan, and then now anda memegang jawatan di Okay. So kalau degree tu saya daripada UTM. Oh, Sebab alright. dulu kenapa saya pilih UTM instead of even pergi ke luar negara, sebab program tu dia tawarkan tanpa matrikulasi. Oh, okay. Tapi saya buat 5 tahun program. Yes. Dan dia ada science, which is kimia, komputer serta pendidikan. So saya buat 3 dalam 1. Oh, Dia alright. 5 tahun, jadi kita ada 160 lebih kredit. Ui, banyak. Macam master dah kan. Ayat tu apa? So adakah masih lagi kredit yang amount kredit yang sama? Sekarang dah tak ada dah. Dia tak wujud dah sekarang program seperti itu. So, tapi dia 5 tahun. Tapi banding tadi macam 2 tahun matrik campur 4 tahun program, Yes. dia 6 tahun. So saya untung 1 tahun. Okay. Sebab tu lepas tu terus tapi sebenarnya saya kerja dulu. Saya kerja dulu dengan sebagai engineer. Ini ramai tak tahu. Sebab tu style saya bila bekerja lebih kepada industri punya Style. style. Yeah, Dia kena cepat, Betul. dia kena betul-betul apa benda tu meticulous, decision kena cepat. Dia tak boleh kompromi langsung sebab saya bawah QA, Berapa quality lama? assurance. SQA. Sepatutnya lama lah, tapi baru kerja dalam 3 bulan saya dapat offer untuk sambung belajar ke luar negara. Alright. Jadi lepas tu saya terus ke luar negara. Okay. Lepas tu balik join sini. Saya juga pernah join sebagai fellow. Ketika itulah bila ada Akademi Fantasia tu, saya pun macam orang ramai ingat saya pensyarah muzik. Akademi Fantasia yang pertama. Yang pertama. Dekat Ya, sini kan? Yes. So pertama, kedua tu yang mana kat sini semua saya dah biasa lah. Ah. Semua lecturer jumpa saya, yang ni yang keluar tu lah, pensyarah muzik. Saya pun on je lah dia pensyarah muzik. Macam mana dia boleh declare Prof as a pensyarah muzik masa tu? Sebab ketika itu salah seorang peserta tu adalah, sebab saya fellow college, sekarang KPZ lah, Pendidikan Zabar. Salah seorang peserta itu adalah pelajar daripada KPZ, di Fashla. Jadi masa kita banyak terlibat lah, kebetulan dia kat sini. Okay. Kemudian saya jadi ketua jabatan, agak muda juga, dalam umur 30 lebih dah jadi ketua jabatan. Cabaran paling utama sekali adalah saya antara paling muda ketika tu. Paling muda sekali adalah masa tu mungkin Dr. Ibrahim lah. Sekarang pun masih muda kan. Masih muda. Masih. Jadi yang lain tu semua senior. Ada lebih kurang dalam 10 profesor yang sangat senior, macam mana nak kontrol. Itu banyak saya belajar lah ketika itu. Kemudian saya dipinjamkan ke Malaysia Genome Institute selama 5 tahun dengan MOSTI. Kemudian balik, jenuh bertekak sebab tak nak jadi timbalan dekan dan sebagainya. Tapi seperti saya katakan, kadang tu kita harus terima amanah. Timbalan dekan tak cukup term, jadi dekan selama 5 tahun. Minta sambung lagi tak payah. Okey, sebab saya rasa peluang harus diberikan kepada mereka yang lain juga. Dan sekarang saya bersama dengan ISTIK UNESCO sebagai agensi antarabangsa sebagai chairman of the governing board. Dan ini membawa saya ke merata tempat, dan paling penting adalah macam mana kita nak buat connection dengan luar negara. Networking tu saya cuba bawa balik, terutamanya kepada fakulti sains. Okay, alright. So untuk makluman penonton, Prof Basha merupakan dekan yang ke-9 di Fakulti Sains,
selepas beliau habis term untuk sebagai dekan, beliau telah pass baton kepada Dr. Azwadi kan? Yes, Please Dr. correct Azwadi. me if I'm wrong. Bukan pass baton ya. Hari tu kalau ingat buat apa? Siap bagi macam apa tu, Kalung Miss ke? Universe tu. Oh, Siap okay. pakaikan tu. Okey, bukan baton. Pakai jeans kan. Ah, Baju pakai putih. jeans baju putih, tapi yang penting kalungkan macam Miss Universe. Alright, so Mr. Universe, Azwadi sorry. merupakan dekan kita yang ke-10 lah. Yes. Alright, okay. So kita akan bersambung, kita akan berehat sebentar Dekan dan X. sambung selepas ini. Yes, kita akan DX. bersambung. DFSX.